Keadaan sekarang, main switch half press, main switch full press, dan paling jahat sekali, selipkan jari terus pergi ke bahagian second switch stroke. Kerana dekat mata, sasau. Aku agak yakin geng-geng polis mesti suka dengan lampu ni. Mencari lampu untuk self defense, kau cuba tengok model ni. Aku rasalah kalau dicakarkan dekat kulit orang jahat, dipulas-pulas, uish, pedih babe. Main switch, second switch. Lampu jenis floodlight yang boleh menerangi suasana. Untuk turbo, double tap, tu dia 350 lumen. Okey je kan? Kita buka je pada bahagian tactical dia ni. Atau kalau kau nak guna fancy lampu ni, kau tap dekat sini 3 kali. Selain pada ada RGB yang boleh bertukar-tukar warna, kita juga boleh pilih mode lampu yang kita nak dengan cara kita double tap. Dia akan masuk mode pertama dan boleh pergi sampai ada 9 mode. Semestinya benda ni akan mewarna-warnakan lagi kau punya penggunaan. Bentuk agresif tapi function dia banyak. Itu yang kita nak. Pendapat korang macam mana dengan lampu ni? Okey ke tak okey? Letakkan di ruangan komen.